Abang-abang pula, berapa banyak isteri yang buat jahat. Bagi kebebasan, bagi keluar rumah, keluar. Saya izinkan suami isteri saya keluar. Saya izinkan Ustaz. Awak izinkan tapi berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram dengan dia, mana boleh bang? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari duduk sekampung, duduk sekubang, tak boleh bang. Sebagai suami tak boleh. Kalau awak nak pergi, saya pun ikut sekali. Ini hukum. Tapi cabaran kita hari ini, kita akan menjadikan apa? Ustaz, ini perjuangan Ustaz, pengorbanan, jihad Ustaz. Memanglah jihad, tetapi sebaik-baik jihad isteri ni pada suaminya, pada anaknya, rumah tangganya. Jangan tertipu tuan-tuan. Yang suami pula duk sibuk jaga anak, isteri pula keluar apa hal? Tak ada benarkan kan? Jangan kita tertipu. Ini perjuangan Ustaz. Yalah, perjuangan pun ada hukum dia. Bukan boleh main keluar kok suka aja. Maka dengan cabaran ini, dia jadi apa pada kita anak ini?